ya. Kalau kita tengok dari segi sejarahnya, ketika British bawa imigran ini ya bekerja di ladang-ladang dan sebagainya kan, dan kita tengok kenapa British membenarkan mereka membuka sekolah, membina rumah ibadat, sebab mereka ini adalah imigran bersifat sementara. Maknanya selepas itu dia akan dihantar balik. Sebab itulah tidak timbul katakan sejarah 100 tahun, 100 lebih tahun dan sebagainya kan. Mereka mengatakan bahawa rumah ibadat telah lebih pada 1 bulan. Itu semua bersifat sementara. Sebab mereka ini akan dihantar balik. Sebab itu apabila mereka tak mau balik dan mereka nak duduk di sini, bila nak duduk di sini kan, nak tinggal di sini, apabila mereka nak tinggal di sini, itu pun bersifat sementara. Sebab itu menjadi tanggungjawab mereka sebenarnya untuk membeli tanah itu, untuk mendapatkan pengiktirafan ke atas rumah sembahan mereka itu. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Akhirnya ya, selepas kita merdeka, perkara ini terus berlaku, betul tak? Dan mereka yang lebih teruk lagi mendirikan rumah sembahan mereka di kawasan ataupun di tanah yang bukan kepunyaan mereka, di tepi sungai, di tepi tasik, di reserve longkang, tanah orang lain dan sebagainya. Ini yang kita nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu dari segi sejarahnya dan apa yang tidak betul. Dan kalau ini pun tidak boleh dan dikatakan sensitif, siapa lagi nak tegur? Sebab benda ini berlalutan. Ya, sepatutnya yang menjalankan kerja ini adalah penguatkuasa. Ya, PBT, Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya, pemimpin negara kita. Sebab mereka telah melanggar peraturan, betul tak? Sebab itu awal-awal lagi tindakan telah diambil. Tetapi sehingga ke hari ini, ya, pihak berkuasa tak mau bersuara, pimpin politik tak mau bersuara, maka sudah sampai masanya rakyat bersuara. Bila rakyat bersuara memperkatakan perkara yang benar, itu dikatakan salah. Saya rasa ini masalah yang kita hadapi, dan kalau ini cara kita menangani masalah ini akan terus menjadi masalah dan kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah seperti ini. Sebab itu saya mintalah ya kepada pihak berkuasa dan pihak pemimpin di negara kita, bukan? Bila kita bercakap nak berhimpun, dia kata, kita ada cara yang berhemah. Berhemah macam mana? You nak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tak boleh. Kan? Bro, sebenarnya kita ni macam trend lah, bro. Yang haram tu macam diangkat seperti tak ada apa-apa. So ini masalah yang berlaku, seolah-olah kita lihat apa yang dikatakan oleh Machiavelli kan. Matlamat menghalalkan cara. Ini yang sedang berlaku, dan ia tak sepatutnya berlaku dalam sebuah negara mengamalkan sistem demokrasi dan kebebasan kita untuk bersuara, berhimpun yang dijamin dalam perlembagaan. Saya yakin dan percaya ya, apa yang berlaku pada malam ini akan membuka mata di kalangan rakyat negara kita, akan melihat bagaimana keadaan kita yang sebenar, dan perlunya ya rakyat bangun untuk membetulkan keadaan ini. Sebab kalau pihak berkuasa dah tak boleh diharap dan pemimpin pun tak boleh diharap, mereka nak menyelesaikan masalah dengan cara hikmah aja. Kita tak nampak pun apakah cara hikmah dia. Banyak isu-isu yang berlaku ini masalah tak selesai juga. Jadi sudah sampai masanya kalau pihak yang berkuasa pun tak mampu nak buat yang telah diberi kuasa, pemimpin yang ada kuasa pun tak mau selesaikan. Sebab itu rakyat akan turun di jalanan. Dan kalau kamu halang juga, saya yakin dan percaya semakin ramai akan datang, semakin ramai yang akan berkumpul untuk menyatakan ya pendapat mereka, untuk menyatakan pendirian mereka.